Pelajaran hidup yang jarang diceritakan. Pelajaran hidup yang paling jujur adalah yang jarang orang ceritakan. Pertama, kadang-kadang kita perlu jauhi diri seseorang bukan kerana kamu jahat, tapi kerana kamu sedar terlalu baik pada orang yang salah. Nombor dua, salah satu kesilapan besar-besar ialah mengharap orang lain berfikir sama macam kita. Jangan buang tenaga untuk ubah pandangan mereka. Ketiga, kamu tak boleh mengubah seseorang tanpa nampak kesalahan pada diri sendiri. Hanya mereka sendiri yang boleh memilih untuk berubah. Keempat, berhenti hidup untuk apa yang orang lain fikir tentang kamu. Hidup ni terlalu singkat untuk memuaskan semua orang. Kelima, hanya kerana kamu sayang seseorang tak maksudnya mereka sesuai berada dalam hidup kamu selama ni. Pelajaran hidup adalah tentang melepaskan dan bukan semua yang kita lepaskan tu harus kembali. Ingat, kamu tak boleh memaksa seseorang berubah, tapi kita boleh memilih untuk berubah demi diri kita sendiri. Jika anda setuju tentang perubahan ni, komen saya setuju atau pergi ke profil Dennis. Klik link bio, like join Dennis atau target offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera dan jangan lupa follow untuk lebih banyak motivasi. Let's join Dennis.